Masa tidur pun duit masuk. Cuba bayangkan duit masuk ke dalam akaun kamu. Tidak berhenti-henti setiap hari. Walaupun masa kamu pergi holiday, sedang sakit ataupun semasa kamu tidur. Siap kan? Mesti kamu orang mahu kan? Kepada kamu yang sedang mencari bisnes yang boleh buat dari mana-mana ataupun kamu yang tengah struggle buat bisnes. Selalu kesuntukan masa, pastikan tonton video ini sampai habis. Like, save, share video ini dan follow. Kita bersahabat dulu. Jangan lupa komen bebas duit dan masa. Bonnie mau pecahkan 3 rahsia buat duit dari mana-mana saja dan dalam apa-apapun keadaan. Nombor 1, pilih bisnes yang cuma perlu guna handphone atau laptop saja. Masa bercuti tidak perlu bawa semua peralatan. Masa kita pergi holiday, cukup dengan handphone atau laptop saja, bisnes pun boleh jalan. Jualan pun hari-hari boleh masuk. Rahsia kedua, buat bisnes yang ada banyak cawangan di satu dunia, tapi tidak perlu bayar kos untuk buka cawangan ni. Bisnes Bonnie ada banyak cawangan di Malaysia dan juga di luar negara. Tapi Bonnie tidak perlu bayar sewa untuk cawangan-cawangan ni. Namun begitu, Bonnie masih uruskan cawangan tadi secara terus. Walaupun Bonnie berada di luar negara ataupun semasa tidak sihat, bisnes ni masih bergerak dan duit masih masuk dalam akaun bank Bonnie tahu. Mau tahu macam mana mau buka cawangan tanpa kedai ataupun pekerja, wajib datang sesi penerangan bisnes bersama tim bisnes Bonnie. Rahsia yang ketiga, kita mesti ada ramai kaki tangan, tapi gaji bukan kita yang bayar. Dengan sistem platform yang sangat matang, kita tidak perlu keluarkan bayaran untuk bayar gaji pekerja. HQ company kita yang akan uruskan hal-hal logistik seperti hantar barang, bayar bonus dan gaji pekerja. Semuanya mereka akan uruskan. Dengan cara ni, kamu boleh jimat banyak duit dan banyak masa. Dapat tolong jana rezeki yang luar biasa. Jadi, dengan modal yang kecil, boleh buka cawangan di mana-mana seluruh dunia. Duit pun boleh masuk setiap jam, setiap hari. Jom bermula sekarang. Follow dan komen berminat. Bonnie akan DM jemputan untuk kamu datang kaji bisnes secara mendalam lagi. Kita jumpa lagi. Bye.